Bismillahirrahmanirrahim. Habib, ada pertanyaan bagaimana masalah niat? Ada orang yang niat berbuat buruk tetapi dia belum melaksanakan apa yang dia niatkan itu. Apakah dia mendapatkan dosa ya Habib? Dan ada juga orang yang berbuat baik dan sudah melaksanakan ataupun belum. Ini bagaimana pendapat Habib? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mari sama-sama kita mengambil berkah daripada hadis Rasulullah SAW. Yang telah diriwayatkan oleh daripada Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbi azza wa jalla qala innallaha katabal hasanat was sayyiat thumma bayyana dzalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah indahu hasanah kamilah. Kalau kita sudah buat baik, jangan ada ringkaslah. Kalau kita sudah buat baik, kita buat baik dan kita sertakan lagi buat jahat, dan Allah Taala telah beritahu kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad beritahu pula sekarang, barang siapa yang mempunyai cita-cita ataupun niat baik, benda tu dia nak buat, benda tu baik, tapi dia tidak buat, falam ya'malha, itu pun dapat satu pahala, katabaha Allah indahu hasanah kamilah. Kalau dia sudah ada cita-cita nak buat baik, ada niat nak tolong orang, tapi dia tak buat, falam ya'malha, tapi itu dapat pahala juga. Dan wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanah. Kalau dia dah ada cita-cita nak buat satu perkara yang baik, dia niat nak menolong orang, dia niat begini benda yang baik-baiklah semua, dia mendapat 10 kebaikan. Dia mendapat 10 kebaikan. Dan begitu juga sampai boleh dapat 700 ribu. 700 besarnya sampai 700 dan berganda-ganda lagi, lebih daripada itu pun boleh. Sabuk umiyah ratus-ratus. Lebih daripada 700 semua boleh. Lebih boleh dapat. Dan tetapi kalau dia ada cita-cita perkara yang buruk, dia cita-cita perkara yang buruk, falam ya'malha, maka dia tak buat, itu pun dia dapat pahala, katabahallahu indahu hasanah kamilah, dia mendapat satu kebaikan yang baik. Tapi kalau dia ada cita-cita, maka dia buat perkara itu, dia buat perkara benda yang tak baik itu, dia buat pula, ya Allahu akbar, maka dia mendapat satu dosa, dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, sayyi'ah wahidah. Itu dikira kesalahan. Itu tengok Tuhan punya baik, ikut dalam hadis yang lain, walaupun kita ada niat jahat, kita buat perkara itu, tetapi Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, jangan kau catat, jangan kau tulis serta-merta kejahatan yang dia buat itu dengan ini, jangan tulis dulu, jangan, tunggu dulu, sampai maknanya kalaulah hati orang yang niat jahat tadi tu, dia dah buat, dia terus rasa begini, ya Allah, tadi aku boleh pegang orang itu, aku terpegang perempuan itu, aku melakukan perkara yang tak baik, aku tercium dia, aku ini dia, aku ini. Tapi malaikat tu macam telah di warning oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kau jangan tulis serta-merta. Aku nak tunggu ada tak dia nak insaf dan nak bertaubat kepada Allah Ta'ala atau tidak. Begitu. Maknanya dia peluang tu. Ada peluangnya, dilambatkan sedikit. Mudah-mudahan hamba yang melakukan niat jahat tadi tu, dia insaf. Dia bilang, ya Allah, astaghfirullahalazim, aku minta maaf ya Allah, aku tidak mahu melakukan lagi perkara itu. Kalau dia minum arak, dia bilang, ya Allah, aku tidak akan minum lagi. Terus dia insaf dan dia bertaubat, tidak ditulis kejahatan itu. Begitulah baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah diberitahu kepada malaikat-malaikat supaya berilah pahala besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.